Wah, lain macam ni bang respon ni. Dia kata apa bang? Sebelum ni memang ada masalah pendarahan ketika buang air besar. Pendarahan banyak sampai lesu badan. Guna ubat peluru okey sekejap, lepas tu jadi balik ni bang. Sampai susut berat badan katanya. Bila saya terjumpa jus kurma madu ni, saya cuba. Alhamdulillah Allah bagi sembuh. Tapi saya still berhati-hati ambil makanan. Saya elakkan makan pedas dan juga minuman berasid seperti limau. Jus kurma madu ni saya baru cuba 1 botol. Saya konsisten minum 2 kali sehari. InsyaAllah saya akan repeat order. Alamak, komen ni bang. Masya Allah. Ini antara testimoni bang yang mengatakan bahawa pakai jus kurma madu ni bang, insya Allah dia berkesan untuk masalah penyakit buasi. Kata dia bang, ini bukan buat cerita ni bang, ini testimoni pelanggan sendiri. Lagipun bang nak abadkan apa semua ni bang, jus kurma madu ni bang dah terjual lebih 5,000 botol dan ramai bang customer yang repeat order, terbukti berkesan. Sangat-sangat berkesan ni bang untuk masalah buasi ni bang, terkeluar benjolan tu bang, berak berdarah ni bang, sembelit, kencing tak lawas ni bang, semua boleh. Betul bang, atas izin Allah, atas ikhtiar kita. Yang paling penting ni bang, hampa semua abang kakak tak perlu risau. Sebab jus ni bang 100% bahan tradisional bang, herba-herba asli, bukan bahan-bahan kimia bang, ni bahan alami. Dia bantu bang mengecutkan benjolan yang terkeluar tu bang, serta bagi lawas. Kalau orang lain dah try ni bang, punyalah cantik respon ni bang, testimoni bang terbaik kan, hampa kena try ni bang. Kena pula bang, dia tengah ada diskaun terbaik ni bang, diskaun sampai 67%. Tapi depa habaq dekat aku, diskaun tu bang sampai habis stok. Masuk stok baru ni bang, harga naik balik. Beg lekas ni bang, simple. Hampa tekan order now ataupun beg kuning, beli lekas ni bang, beli sekarang. Sementara tengah promosi baik ni bang, betul bang, simple je bang. Sementara benda boleh rawat segera. Jangan duk biar sampai melarat bang. Badan kita ni bang nak pakai lama, betul tak gitu bang?